Pernahkah anda rasa putus hubungan tu bukan sekadar rasa sedih, tapi lebih kepada ketagihan yang ditarik balik secara fizikal? Seolah-olah udara anda ditarik tiba-tiba. Tahukah anda, para saintis telah menemui fakta menarik. Otak seseorang yang melalui perpisahan dengan individu narsistik bila diimbas MRI, kelihatan sama seperti otak penagih dadah yang sedang melalui fasa pantang. Ini bukan kiasan, ini kimia. Hari ini kita akan bincang topik yang memang menghancurkan jiwa dan minda. Putus dengan narsistik. Apa yang anda perlu tahu untuk bukan sekadar bertahan, tapi bina semula diri anda. Saya janji, di akhir video ni, anda akan faham yang anda tak gila. Apa yang anda alami ada penjelasan yang jelas. Anda akan tahu teknik rahsia manipulator yang selalunya disembunyikan dan anda akan dapat panduan untuk keluar dari labirin ini. Sebelum kita menyelami lautan emosi ni, mari kita jelaskan dulu konteksnya. Siapa sebenarnya narsistik dalam cerita kita? Kita tak bercakap tentang individu yang sekadar suka bergaya atau melihat diri dalam cermin. Kita bercakap tentang seseorang yang mempunyai gangguan personality narsistik atau ciri-ciri yang sangat menonjol. Mereka ni adalah ahli topeng. Di awal hubungan, mereka mencipta ilusi yang sempurna. Mereka mencerminkan impian dan keinginan anda. Mereka menjadi orang yang anda tunggu selama ini. Sebab itu, bila putus dengan mereka, ia bukan sekadar berakhirnya satu hubungan. Ia adalah kehancuran realiti. Anda hilang bukan orang sebenar, tapi fantasi yang dia cipta khas untuk anda. Dan bila topeng tu jatuh, yang tinggal hanyalah satu kekosongan yang dingin. Untuk melalui semua ni, kita perlu menganalisisnya bahagian demi bahagian. Sedia, mari kita mulakan. Perkara pertama yang anda akan rasai ialah rasa terkejut dan enggan menerima kenyataan. Anda akan rasa seolah-olah semua ini adalah satu kesilapan. Mustahil. Orang yang semalam bersumpah janji cinta abadi, hari ini boleh memandang anda dengan pandangan yang dingin membeku. Pada saat ini, otak anda sedang cuba melindungi diri anda daripada kesakitan. Ia enggan mempercayai fakta yang ada di depan mata. Anda akan mula membaca semula perbualan lama, menatap semula gambar-gambar di mana anda kelihatan bahagia. Anda akan mencari puncanya pada diri sendiri. Adakah saya tersalah cakap? Atau mungkin saya tidak cukup berusaha? Ingatlah saat ini. Ini adalah perangkap yang pertama. Seorang narsisis memang mengharapkan perkara ini. Dia mahu anda memikul semua kesalahan itu. Tetapi hakikatnya, kekejamannya di penghujung hubungan itu adalah wajahnya yang sebenar. Manakala personality manis di awal perkenalan itu hanyalah versi demo semata-mata untuk memancing anda. Mari kita bincang tentang kimia, sebab ini sangat penting untuk difahami. Tarikan anda terhadap individu narsis itu bukan sekadar cinta. Ia adalah ketagihan biokimia yang sebenar. Dalam hubungan dengan manipulator ini, anda sentiasa berada dalam ayunan emosi yang ekstrim. Sekejap dingin membeku. Sekejap lagi gairah yang menggila. Naik turun, naik turun. Kitaran ini mencetuskan lonjakan kortisol dan adrenalin, diikuti dengan dopamin dan oksitosin ketika saat berdamai. Otak anda sudah terbiasa dengan lonjakan kimia ini dan kini, apabila narsis itu telah meninggalkan anda sedang mengalami sindrom penarikan diri atau withdrawal syndrome. Anda rasa terseksa, anda rasa sakit secara fizikal. Anda terdesak untuk mendapatkan dos anda, walau hanya satu mesej daripadanya. Penting untuk anda sedar, yang bercakap itu adalah ketagihan anda, bukan hati anda. Ubatnya hanya satu, detox, secara total dan muktamad. Dan di sinilah muncul satu konsep yang wajib anda fahami, iaitu idealisasi dan devaluasi. Ini adalah kitaran yang mungkin anda lalui. Pada mulanya, anda dijulang tinggi.
anda diletakkan di atas singgasana, dianggap seperti dewa atau dewi. Kemudian, bermulalah kejatuhan yang perlahan tetapi pasti. Tiba-tiba, anda mula menerima kritikan, ejekan. Anda mula dibandingkan dengan orang lain. Perpisahan dengan si narsisis sering berlaku di kemuncak fasa devaluasi ini. Anda dibuang seperti mainan yang sudah rosak. Ini menghancurkan harga diri anda dengan teruk. Anda berasa diri anda tidak berguna. Namun, rahsianya adalah devaluasi itu sebenarnya tiada kena-mengena dengan diri anda. Si narsisis sedang memproyeksikan rasa kosong dan tidak berguna yang ada di dalam dirinya. Anda tidak menjadi lebih teruk. Cuma, anda sudah berhenti menjadi cermin yang mudah digunakan untuk memuaskan egonya. Tetapi bahagian yang paling sukar bermula apabila anda mula mencari jawapan. Anda mencari penyelesaian, mencari closure seperti yang disebut dalam psikologi. Anda mahu duduk, berbual dan jelaskan segala-galanya. Lupakan niat itu. Dengan seorang narsisis, itu mustahil. Anda takkan dapat perbualan yang jujur. Dia akan lari daripada jawapan. Dia akan pusingkan keadaan. Dia akan menuduh anda terlalu sensitif. Atau dia hanya membisu. Narsisis mendapat keuntungan apabila dia membiarkan anda tergantung tanpa kepastian. Selagi anda mencari jawapan, anda masih terfikir tentangnya. Anda masih memberinya tenaga. Terimalah hakikat ini. Titik noktah dalam hubungan ini ialah apabila anda memutuskan untuk berhenti mencari jawapan, bukannya menunggu penjelasan daripadanya. Sekarang, bersedialah untuk permainan yang keji. Ini dipanggil kempen fitnah atau kempen memburuk-burukkan nama. Sebaik sahaja anda berpisah, malah sebelum itu lagi, si narsis mula mencipta naratif atau versi ceritanya sendiri untuk orang di sekeliling. Dia akan memberitahu semua rakan bersama bahawa anda seorang yang hysterical. Anda tidak waras, anda mengganggu atau mengintai dirinya, dia akan menjadikan dirinya mangsa. Manakala anda pula digambarkan sebagai seorang yang kejam atau zalim. Ini menyakitkan. Anda pasti ingin berlari dan membuktikan kebenaran kepada semua orang. Menjerit, menunjukkan tangkap layar. Tapi, tahan. Itu perangkap. Jika anda mula mempertahankan diri atau memberi alasan, anda akan kelihatan betul-betul seperti yang dia gambarkan, tidak stabil dan tidak tenteram. Pertahanan terbaik di sini adalah dengan menjaga maruah dan kekal berdiam diri. Orang yang bijak akan faham sendiri lama-kelamaan. Dan orang yang cetek akal, anda sememangnya tidak memerlukannya. Dalam peperangan ini, individu narsis menggunakan askar kaki mereka. Kami memanggil mereka monyet terbang, flying monkeys. Ingat tak kisah The Wizard of Oz? Ahli sihir jahat itu ada monyet bersayap yang buat kerja-kerja kotor untuk dia. Narsis pun ada pembantu sebegitu. Mereka ini mungkin kenalan biasa anda atau malah ahli keluarga anda yang telah dipukau olehnya. Mereka akan menghubungi anda dan berkata, dia terseksa sangat, berilah dia peluang. Atau mereka akan menyampaikan kata-kata yang menyakitkan yang narsis katakan tentang anda. Tugas anda adalah untuk mengenal pasti siapa mereka. Jangan marah pada mereka. Mereka sebenarnya mangsa tipu daya juga. Namun, anda perlu menutup sempadan dan memutuskan hubungan dengan mereka juga. Jangan sesekali bincangkan isu narsis dengan sesiapa yang anda rasa akan menyampaikan semula maklumat itu kepadanya. Anda fikir bila dah putus, itu dah tamat? Tak semudah itu. Orang narsis suka menguji sama ada mereka masih ada kuasa ke atas anda. Taktik ini dipanggil hoovering atau vacuum. Ia diambil daripada nama jenama pembersih vacuum, Hoover. Mereka cuba menyedut anda kembali. Tiba-tiba, selepas sebulan mendiamkan diri, datang SMS, saya rindu, atau saya terjumpa baju T, awak, atau
Yang paling teruk, penyesalan berair mata. Saya dah faham semua. Saya memang bodoh. Jangan percaya. Walau sepatah perkataan pun, ini bukan cinta. Dia cuma bosan atau bekalan barunya tak menjadi. Jika anda membalas, kitaran penderaan akan bermula semula. Tetapi, fasa idealisasi akan jadi lebih pendek dan fasa devaluasi, penghinaan, akan datang lebih cepat dan lebih kejam. Satu lagi isu yang menyakitkan ialah pasangan baru itu. Seorang narsisis jarang sekali pergi tanpa mempunyai seseorang yang lain. Selalunya, mereka sudah pun ada stok simpanan ataupun plan B. Tiba-tiba, anda nampak di media sosial betapa gembiranya dia dengan orang lain. Dia menggunakan kata-kata cinta yang sama. Mereka pergi ke tempat yang sama, anda pernah pergi bersama. Anda mula rasa mungkin semua ini adalah salah anda. Anda fikir dengan dia, dia telah berubah. Anda fikir dialah yang sejati dan anda hanyalah kesilapan. Ini semua mitos. Narsisis tidak akan berubah. Dia hanya mengulangi skrip yang sama tetapi dengan pelakon yang baru. Pasangan baru ini sebenarnya tidak patut dicemburui. Mereka kini mungkin sedang menikmati fasa bulan madu. Tetapi, tidak lama lagi, mereka akan melalui neraka yang sama seperti yang anda lalui. Jangan bandingkan realiti di belakang tabir anda dengan pertunjukan mereka di hadapan orang ramai. Mari kita sentuh sikit apa yang sedang bergolak dalam fikiran anda. Ini dipanggil cognitive dissonance, disonansi kognitif. Dalam otak anda, dua gambaran sedang bergelut. Yang pertama, si raksasa yang selalu menjatuhkan maruah anda. Yang kedua, si malaikat yang menghadiahi bunga. Fikiran anda gagal menyatukan kedua-dua imej ini menjadi satu individu. Ini betul-betul boleh buat anda gila. Anda mula terfikir, betul ke wujud raksasa tu atau saya cuma membayangkannya? Atau mungkin sayalah yang memprovokasinya? Untuk atasi masalah ini, saya nak anda buat satu perkara sahaja. Ambil sehelai kertas dan senaraikan semua kejahatan yang dia pernah lakukan, semua kata-kata kesatnya. Semua waktu dia mengecewakan anda. Bila tiba-tiba anda diserang rasa rindu atau nostalgia, baca senarai ini. Ia akan menyedarkan anda lebih mujarab daripada mandi air sejuk. Bawa diri anda kembali kepada realiti fakta, bukan hanya mengikut emosi. Semasa anda sedang pulih, anda akan mula berhadapan dengan fenomena yang dikenali sebagai gaslighting retrospektif. Anda akan mula meragui ingatan anda sendiri. Si narsistik sering memutarbelit sejarah. Mereka akan berkata, saya tak pernah cakap macam tu pun, atau awak yang mereka-reka cerita. Walaupun selepas perpisahan, suara mereka mungkin masih berlegar di fikiran anda, menyebabkan anda meragui kewarasan diri. Penting sangat untuk anda mencari sokongan atau pegangan yang kukuh. Jika anda ada menyimpan diari, baca semula. Jika anda mempunyai kawan-kawan yang menjadi saksi atau melihat keadaan anda dari luar, bercakaplah dengan mereka. Anda memerlukan pengesahan luaran bahawa perasaan dan ingatan anda adalah sahih dan benar. Anda tidak gila. Anda cuma telah dikelirukan secara berpanjangan dan sangat profesional. Baiklah, ini adalah peraturan utama untuk survival. Ia dipanggil putus hubungan sepenuhnya, full no contact. Ini bukan hanya sekadar sekat nombor dalam telefon anda. Ini adalah sekatan menyeluruh di mana-mana, di media sosial, dalam aplikasi mesej, dalam email. Jangan sesekali lawat laman sosialnya kononnya nak tengok saja. Setiap kali anda scroll melihat fotonya, ia akan membuatkan anda mundur semula. Ia umpama anda mengorek luka yang masih basah. Anda menghalang diri anda sendiri daripada pulih. Si narsisis pasti akan cuba mencari jalan untuk menghubungi anda. Mungkin menggunakan nombor yang tak dikenali atau melalui kawan-kawan. Jangan balas. Sebarang tindak balas anda, walaupun negatif, walaupun anda menjerit tinggalkan saya, itu adalah umpan baginya. Dia dahagakan emosi anda.
Rampas kuasa itu daripadanya. Jadikan diri anda seperti batu kelabu, bosan, dingin dan tidak boleh didekati. Anda akan mula rasa kekosongan, rasa macam ada lubang hitam yang sangat besar dalam diri. Sebelum ini, seluruh hidup anda berpusat pada emosi dia. Hanya memikirkan macam mana pandangan dia, apa yang dia cakap. 90% tenaga anda dihabiskan untuk menjaga egonya. Sekarang, objek tumpuan itu sudah tiada dan semuanya jadi sunyi. Kesunyian ini mungkin menakutkan, tapi sebenarnya kekosongan ini adalah ruang yang dicipta untuk diri anda. Sekarang, anda boleh gunakan semula tenaga itu untuk diri sendiri. Jangan tergesa-gesa untuk menutup lubang ini dengan perhubungan baru atau alkohol. Biarkan diri anda berada dalam kesunyian ini seketika. Kenali siapa diri anda apabila tiada sesiapa yang memberitahu anda siapa yang perlu anda jadi. Anda perlu bersiap sedia bahawa badan anda juga akan memberi tindak balas. Masalah psikosomatik sering berlaku selepas berpisah dengan individu narsistik. Gejalanya termasuk insomnia, sukar tidur, kegelisahan, masalah perut dan ruam kulit. Sistem saraf anda sudah terlalu lama berada dalam mod bersiap sedia untuk berperang, combat mode. Anda hidup dalam tekanan berterusan, sentiasa menjangkakan akan diserang. Kini ancaman sudah tiada, badan anda mula berehat dan mula menunjukkan pelbagai gejala. Jangan sesekali mengabaikan tanda-tanda ini. Bersukan untuk membakar lebihan adrenalin itu. Lakukan meditasi. Dapatkan rawatan urutan, massage. Anda perlu tunjukkan secara fizikal kepada badan anda bahawa peperangan sudah berakhir. Tunjukkan bahawa anda kini benar-benar selamat. Satu lagi perkara penting yang perlu diatasi adalah rasa malu. Anda akan berasa malu kerana membiarkan diri diperlakukan sebegitu rupa. Anda mungkin berkata, "Saya kan wanita yang bijak, macam mana saya boleh tahan semua ini?" Atau, "Saya kan lelaki yang kuat, kenapa saya jadi lembik begini?" Hentikannya. Golongan narsisis adalah manipulator yang jenius. Mereka mampu mematahkan semangat orang yang paling kuat dan bijak sekalipun. Mereka melakukannya secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, ibarat merebus katak secara perlahan supaya ia tidak sedar dan tidak melompat keluar. Anda tidak bersalah kerana telah ditipu. Yang bersalah adalah orang yang menipu itu. Maafkan diri anda. Anda bertindak berdasarkan niat yang murni. Anda inginkan kasih sayang dan sebuah keluarga. Keupayaan anda untuk mencintai bukanlah satu kelemahan. Cuma anda telah menyerahkan cinta itu kepada orang yang salah. Anda akan perasan bahawa sempadan peribadi anda sudah hilang. Narsisis memang tidak mengiktiraf ruang peribadi. Dia membaca mesej peribadi anda, menentukan apa yang perlu anda pakai dan dengan siapa anda boleh berkawan. Selepas perpisahan ini, anda perlu belajar semula untuk berkata tidak. Ia pasti akan terasa menakutkan. Anda mungkin akan fikir, jika anda menolak seseorang, anda akan disisihkan. Tetapi, membina semula sempadan adalah asas kepada proses pemulihan anda. Mulakan dengan perkara kecil. Tolak permintaan remeh jika anda benar-benar tidak mahu melakukannya. Dengar dan ikuti keinginan anda sendiri. Sempadan adalah titik di mana anda berakhir dan orang lain bermula. Narsisis telah memadamkan garisan ini. Tugas anda kini adalah untuk melukisnya semula menggunakan marker kekal yang tebal. Peringkat yang paling berbahaya adalah fasa tawar-menawar, bargaining. Anda mula berfikir, mungkin kalau saya berkelakuan lain, segalanya akan berbeza, atau mungkin kalau kita pergi berjumpa pakar psikologi keluarga, ia akan membantu. Tidak, ia tidak akan membantu. Terapi bersama individu narsisistik selalunya hanya akan memburukkan lagi keadaan.
Mereka akan menggunakan istilah-istilah pakar psikologi untuk menentang anda. Mereka belajar memanipulasi dengan cara yang lebih halus. Malah, mereka akan mempersonakan ahli terapi itu sendiri. Fahami ini. Narsisism adalah gangguan personaliti. Ia adalah struktur mental yang dibina. Ia tidak boleh disembuhkan dengan cinta. Ia tidak boleh disembuhkan dengan kesabaran anda. Anda tidak boleh menyelamatkan seseorang yang tidak mahu diselamatkan dan tidak melihat masalah pada diri mereka. Selamatkan diri anda. Anda perlu menyaring semula senarai kenalan anda. Selalunya, kawan-kawan yang anda kenal bersama, kawan bersama akan mula menjauhkan diri. Ada yang termakan fitnah dan pembohongan si dia. Ada pula yang tidak mahu ambil pusing. Lalu berkata, selesaikanlah sendiri, kedua-dua pun sama sahaja. Memang pedih rasanya kehilangan seseorang, tetapi anggaplah proses ini sebagai pembersihan. Perpisahan dengan si narsisis ini akan mendedahkan siapa sebenarnya yang ikhlas dalam lingkungan anda. Mereka yang kekal bersama anda, yang menyokong anda tanpa menghiraukan semua gosip. Merekalah sahabat sejati anda. Hargai mereka dan biarkan sahaja beban itu pergi. Anda sedang membina kehidupan baharu. Dan dalam kehidupan baharu ini, tiada tempat untuk penumpang yang tidak boleh diharap. Jom kita bincangkan tentang rasa takut bersendirian. Si narsis itu sentiasa menanamkan dalam fikiran anda bahawa tiada siapa lagi yang memerlukan anda. Siapa nak ambil kau yang banyak bawa beban ni? Kau dah tua atau kau ni membosankan? Kata-kata ini sudah tersemat jauh di sudut hati anda dan anda takut untuk hidup bersendirian. Tapi, cuba jawab dengan jujur. Adakah anda tidak rasa kesunyian walaupun ketika bersama dengan dia? Merasakan kesunyian di sisi orang yang tidak langsung peduli tentang anda. Itulah kesunyian yang paling dahsyat. Bersendirian secara fizikal, sebaliknya, adalah kebebasan. Ini adalah peluang untuk anda bernafas semula. Jangan takutkan tempoh ini. Ini adalah masa untuk anda berkembang. Dan percayalah, lebih baik anda bersendirian daripada bersama dengan seseorang yang hanya tahu menghisap darah dan tenaga anda. Pencetus emosi, triggers, akan terus menghantui anda buat seketika waktu. Ia mungkin datang daripada lagu yang biasa didengar, bau wangiannya, atau nama jalan. Anda mungkin diserang panik di tengah-tengah pasar raya. Itu perkara biasa. Ini adalah gangguan stres pasca trauma, PTSD. Jangan melawaninya dan jangan sesekali salahkan diri sendiri. Cuma perhatikan saja. Katakan, oh, saya dengar lagu itu dan saya rasa sedih. Ini hanyalah tindak balas otak. Amalkan teknik pembumian atau grounding. Rasakan tapak kaki anda di atas lantai. Sebutkan 5 objek berwarna biru di sekeliling anda. Bawa kembali diri anda kepada di sini dan kini. Lama-kelamaan sambungan saraf akan menjadi lemah dan pencetus-pencetus ini tidak akan memberi kesan lagi. Dan akhirnya, inilah matlamat sebenar anda. Matlamat itu bukan kebencian. Kebencian juga adalah satu bentuk ikatan. Selagi anda membenci seseorang, anda masih terperangkap dalam hubungan itu, hanya dalam fikiran anda. Matlamat anda yang sebenar adalah keacuhan. Keadaan tidak peduli. Ia adalah tahap di mana anda mendengar namanya disebut dan anda tidak merasakan apa-apa getaran. Tiada kemarahan, tiada kesakitan, tiada cinta. Hanya sekadar nama. Seperti mendengar bunyi hujan di luar tingkap. Ini adalah perjalanan yang panjang dan ia memerlukan masa. Tetapi suatu hari nanti anda akan bangun dan menyedari bahawa anda sudah tidak memikirkannya selama beberapa hari. Itulah saatnya anda mencapai kemenangan. Ia bermakna anda telah berjaya mendapatkan semula kehidupan anda. Anda telah menang. Inilah dia, perjalanan sukar yang perlu dilalui untuk mencapai kejayaan. Kedengarannya menakutkan, saya tahu. Tetapi, ada berita baik. Mereka yang berjaya mengharungi perpisahan dengan narsisis
dan memproses pengalaman pahit ini akan menjadi individu yang luar biasa kuat. Anda akan memiliki kuasa besar. Anda mula melihat dan memahami isi hati orang lain. Anda menjadi kalis terhadap manipulasi. Anda mula menghargai diri sendiri lebih daripada sebelumnya. Pengalaman menyakitkan ini boleh menjadi trampolin untuk mencapai versi terbaik dalam hidup anda. Ingat, anda bukan mangsa. Anda adalah individu yang terselamat. Anda adalah wira dalam cerita anda sendiri. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Jika video ini bermanfaat, sila subscribe saluran ini dan berikan like tanda suka. Ini akan membantu orang lain untuk menemui maklumat ini. Dan tulis di ruangan komen, apakah perkara paling pelik yang bekas pasangan anda lakukan semasa perpisahan? Mari kita berbincang dan saling menyokong. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.